Semua bawa LM lah. Ada lupa bawa LM lah. Ada. Okey. Okey. Malam ini kita trip RHB Raja Hulu Bakau. Masuk dalam bawah. Nak bagi. Tunggu kat sana. Ada. Apa yang balik aja? Apa pernah? Okey. Akhirnya sampai juga BMW pada jam 6.12 kilo. Biji 432. Okey, sampai latar penyeleh 6.65 kilo. Tinggian 706. Inci 504. Ini cicir dia baik dicari. Kan hilang yang tu. Okey, sampai can botol. 6.99. Cicir apa? Sabut yang tu kan? Sabut jantung. Jadi Semua laju. lagi hilang tu. Can botol. 12 betul, 12-nya. Tak saya slow. Janji jalan. Janji jalan. Tak. Kau nak jalan. Ali nak jalan. Oi, gaya jantung laju ni. Okay, fine. Kau nak jalan. Tak apa. Okey, sampai Ken Renoma. Pukul 1.05. 7.66. Ketinggian 981. Elevation 768 AG. Okey. Jalanan seterusnya Camp RNR. Ini dia NGP utama sama Sally. Oh, mampus. Penat. Camp RNR. Jam 1.50. Jarak 8.23. Ketinggian 1041. Okey. EG 864. Dah kan dah duduk kat pit tu dah lama. Sejuk kan? Okeylah. Sejuk. Rasa baik duduk kat pik lama. Dia penat. Nak dapat tidur je awak kan? Sampai Camp Ashur. Atau grup 3 grup boleh juga. Sebab yang tengah tu dia pace dia dah sedang. Dia tak boleh ikut laju dengan tak boleh ikut. Berapa tu bang? DJI Dia bila dia ikut pace orang lain 10.74 kilo. Ketinggian 1308. EG 1262. Okey, kita lepak sini dulu. Sekarang pukul 4.24. Bila macam tu kalau dia ikut pace slow, dia akan jadi lagi teruk. Dia akan jadi slow. Dia pula akan slow nanti. Dia mental koyak. Dia tak penat tapi mental koyak. Dia sebab kena
Slow. Okey, sampai. Ospik. Ini naik dulu. Lepas tu kita turun balik. Pukul 6, ngam-ngam. Rock garden apa? Kita turun. Depan ni tu susi. Depan ni. Dan 2 jam. Kita 2 jam Kalau kita dah sejam tengah sampai. Macam. Jadi kita tangga. Tangga dengan hati lah. Oh, raja jalan lagi. Sebelah 0.77 1542 meter. Cantik ni mosi. Elevation sekarang 1569. Okey, kita nak layan tangga pula. Sikit lagi nak sampai peak. Kita layan tangga dulu. Okey. Sikit lagi. Hati-hati. Raja yang sangat mencabar. Kenapalah aku repeat 8 kali? Duduk atas. Tahniah Gogo Compress. Smile. One more. Awak tutup lampu. Look to me. Switch light. Oh, light. Switch off. Already. Okay. Okey. One more. Okey. On the way ke Peak Rajah. Sikit lagi. 12.54 kilo dah. Ketinggian sekarang ni 1604. Tak jauh dah. View lawa pagi. Mantap. Nak layan ni pula. On the way peak. Sikit lagi. Hai, dah penat dah. View lawa. Mantap.
Pegang kamera pun tak larat dah. Aduh. Layan. Alhamdulillah, sikit lagi. Sikit lagi. Itu dia, sampai dah. Puncak Gunung Rajah. Oh, cantik kan. Dari sini. Oh, lagi tu. Ramai yang jealous nanti ni. Itu saya datang kabus tak dapat apa tengok. Ya, akak pernah naik. Memang, tapi malam sampai sini gelap lah. Awan kapek. Untungnya. Dia ada tu dia susah nak dapat. Nampak tasik tu? Empangan tu. Ha. Okay, kita masuk tu, jangan lupa. Sampai juga 7.30. 7.35. Masuk tak saya? Yeay! Alhamdulillah tu betul kan nak pergi Madin tu. Senyap tu. Aduh, aku ajak yang tipe-tipe pun tak larat. Siap betul. Korang mengata dalam video ni dengar Aduh. dah tak ada view. Tukar tempat. Speed dapat view tadi kan? Kau onnya terpelanting kepala dengan badan. Oh. Tempat lagi. Okay, jom, lambat-lambat weh. Weh. Jom kat sembok je. Kat sembok. Sembok lah. Tengok kau. Awak masuklah. Turun ke Hulu Bakau. Seram ke jalan yang tak pernah tahu. Dia tak tahu tu ni. Luncur. Aduh. Mana Mike? Tu dah. Michael mana Michael? Macam belakang ni. Michael. Kau tengok ke bawah tu. Tak. Oh, bawa bakal biru. Cantik oi. Ibu sedap dari bawah kita naik je kan. Dulu.
Trek mencabar, trek mencabar. Macam jogging kan. Tu lah, lebih kurang. Macam trend jogging. Dia raw nak turun tu kan. Mai dah okey. Sampai. Ni nak pegang kamera pun susah. Wah, kita Beli yang tu. Angkat badan. aku ada yang tengkok tu aku ada. Yang neck tu. Beli kedai kesesi RM20. Ya. Nak letak ni boleh. Nak letak pun boleh. Dah yang kat bag tu ada yang kepit tu. Haram tak guna je pun. Trek mencabar, trek mencabar. Aduh. Ni jatuh tergolek, tergolek, tergolek. Aduh. Weh. Habis. Tenggelam dah. Kaki. Salah langkah ni. Musali tak apa pro. Ni kau siapa ulu bakau macam mana dah rupa ni. Okey tu. Oi. Dia bagi macam ni lah. Perik. Aduh. Macam daripada Rajah ni pun, Rajah kan naik tangga ni. Dia ada bridge. Terus. Lawa tu. Terus. Ambil gambar. Okey. 1, 2. Ya, ini komen tu, video tu. 1, 2, 3. Ini bangunan tu. Ini Rajah. Okey, ini Mosi Garden. Kalau tak ada kabur boleh nampak lagi bawah tu. Nampak dinding dia ni. Dinding ni warna putih. Dinding Rajah. Ya, putih. Dia batu granit putih. Bayangkan bridge besar ni. Okey, kita layan pacak balik. Okey, lepas ni ada satu wall lagi. Tu wall tu dia tak ada layan. Ini yang best ni. Ni yang mana? Tahu gila. Uish. Sempit. Aduh. Sikit lagi. Kilo tak sampai lagi. Ya, sampai dah Mengkuang. Okey, ada view sikit. Lawa. Kisah kita masih meneruskan perjalanan. Nak.
Hujan membasahi. Semuanya berselubung. Awak maju hujan mana? Malah, biar je lah. Nanti kan sibuk. Baca balik. Nak ke Hulu Bakau. Mantap. Dapat air besi sepanjang trek. Kabus selepas hujan. Baca beliau. Terowong. Oh, ni terowong ni. Ingat terowong yang dalam tanah tu. Ada juga awak ni. Oh, ada tak? Sikit lah kecil. Situ dah gitu lah. Okey, Awak masuk je. kita buat video terowong sikit. Sejam. Gelap tadi. Jom ah. Aduh. Jom. Okey. Dah sampai kilometer ke-10. Ada lagi 10 kilo.
untuk keluar ke parking. Terbaik. Hujan lebat tadi. Aduh. Tahan juga trek dia. Pacak juga weh. Dia macam roller coaster ke. Aduh. Jauh lagi. Kita nak naik hutan sana tu. Turun ke Peneleh. Yang penting jumpa water point dulu. Okey, dah sampai water point. Water point Hulu Bakau. Pani tu dah kita layan pacak dah. Aduh. Kita naik atas tu. Mantap. Dia orang tadi yang satu bulan tu berasa kat puncak. Tadi dah kat puncak Dengan Syahrul tu. Oh. Turun aku lama dah. Oh, bacak-bacak ni. Ini pacak bukan main-main lah. Mangkau dia bagi. Badai. Batu. Ini susah. Okey. Dah sampai Kem Cangkul. Pada jam 5.52. Kilometer 21.07. Water. Okey, dah sampai letak Peneleh. Air boleh tahan lagi.
Okey, selamat. Alhamdulillah. Laju-laju air. Okey, dah sampai camp BMW pada pukul 7. Okey, gerak balik ke parking.